Matematik perang Rusia ke atas Ukraine sepatutnya mudah. Populasi Rusia kira-kira 4 kali lebih besar daripada Ukraine. Putin hanya perlu hantar ramai askar ke Ukraine hingga pertahanannya runtuh dan operasi khas selesai. Ini persamaan yang pernah berjaya untuk Rusia. Ukraine telah menjejaskan perang Rusia dengan menyebabkan kematian besar hingga barisan hadapan Putin runtuh. Kita akan bincang sebab semua ini berlaku kepada Rusia dalam video ini. Pertama sekali, beberapa statistik utama menunjukkan betapa kejamnya perang Putin terhadap tentera Rusia yang masih berterusan. Statistik pertama ini menunjukkan betapa perangnya Ukraine melelahkan tentera Rusia. Rusia kini kehilangan 2 kali ganda lebih ramai askar setiap bulan di Ukraine berbanding perang 10 tahun di Afghanistan. Pengisar daging Ukraine kini sangat cekap, memusnahkan sekitar 35,000 askar Rusia setiap bulan. Menurut Presiden Ukraine, Volodymyr Zelensky, yang bertemu beberapa askar ketika pembentangan inisiatif unit dron baharu. Di sana, beliau menyampaikan statistik tersebut. Selain menegaskan bahawa jumlah kematian Rusia telah meningkat dengan ketara setiap bulan sepanjang tahun 2025. KVP World memberikan beberapa butiran lagi dengan menyatakan bahawa Presiden Ukraine berkata kematian Rusia naik dari 14,000 sebulan kepada 35,000 tahun lalu. Tambah jumlah yang cedera, ditawan dan pembelot kepada angka itu dan anda akan mendapat apa yang didakwa oleh Zelensky sebagai satu situasi di mana tentera Rusia akhirnya mula stagnan. Zelensky mendakwa Rusia kehilangan hingga 45,000 askar sebulan. Namun, memobilisasi 40,000 hingga 43,000 askar, katanya. Daripada 43,000 itu, kira-kira 10-15% membelot dan ada yang cedera. Tentera mereka tidak berkembang akibat teknologi drone dan pengendali kita. Pengendali drone penting kerana menurut Zelensky, mereka bertanggungjawab atas kebanyakan kematian tentera Rusia di Ukraine. Bagi jumlahnya pula, itu satu lagi statistik yang mengejutkan. 80% daripada semua tentera Rusia yang terbunuh di Ukraine adalah mangsa kepada kenderaan udara tanpa pemandu milik Ukraine. Miniatur maut ini menyerang dengan tepat dan letupan kuat, seolah-olah Rusia tidak mampu menghentikannya. Sebenarnya, kami telah menerbitkan sebuah video yang membincangkan apa maksudnya apabila Ukraine melancarkan 80% serangannya terhadap sasaran Rusia menggunakan drone dan apa implikasinya untuk Ukraine dan Rusia. Tonton video itu jika anda ingin mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai statistik khusus ini. Rusia kehilangan lebih ramai askar di Ukraine dalam sebulan berbanding 15,000 sepanjang perang Afghanistan. Namun, statistik kedua yang kami kongsi memburukkan keadaan Rusia. Anda mungkin perasan sedikit petunjuk dalam apa yang kami katakan tadi. Kami beritahu anda bahawa Zelensky mendakwa Rusia mengalami sehingga 45,000 korban setiap bulan. Kami juga berkata pada Disember, pengendali drone Ukraine membunuh 35,000 askar Rusia. Jika angka-angka itu nampak pelik, anda betul. Nisbah kematian kepada yang cedera di pihak Rusia sangat mengerikan. Dan ini adalah satu lagi sebab utama mengapa matematik perang Putin langsung tidak masuk akal. Secara tradisional, nisbah kematian kepada kecederaan yang dijangka dialami oleh tentera semasa perang ialah 1 kematian bagi setiap 3 yang cedera. Angka itu bukan datang begitu sahaja. Ia berdasarkan purata nisbah terbunuh kepada cedera yang dilihat semasa Perang Dunia Kedua, iaitu konflik paling berdarah yang pernah melanda dunia. Namun, nisbah itu tidak ambil kira kemajuan peperangan moden dan perubatan. Strategi baharu dan prosedur perubatan yang lebih baik bermakna tentera moden biasanya mengalami nisbah terbunuh kepada cedera yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, nisbah Amerika Syarikat semasa konflik di Afghanistan adalah kira-kira 1 mati bagi setiap 10 yang cedera dan ia menurun kepada 1 mati bagi setiap 13 yang cedera dalam kalangan Marin Amerika Syarikat. Rusia, yang kononnya merupakan salah satu kuasa tentera terkuat di dunia, sepatutnya sekurang-kurangnya mampu mengekalkan nisbah 1/3 yang dilihat semasa Perang Dunia Kedua. Ia sangat jauh dari nisbah itu. Lebih ramai tenteranya terbunuh berbanding cedera. Di Ukraine, situasi ini tidak berlaku pada tahun-tahun awal pencerobohan. Hingga musim bunga 2024, Rusia masih mengekalkan nisbah 1/3 seperti Perang Dunia Kedua. Sekali lagi, ini jauh daripada prestasi yang baik, walaupun dengan kekuatan peralatan yang sepatutnya. Rusia sepatutnya mempunyai nisbah yang jauh lebih baik. Sekurang-kurangnya, mereka capai nisbah 1/3. Jadi, penyeraan Putin akhirnya masuk akal. Askar cedera boleh kembali ke medan perang jika kecederaan tidak kekal. Rekrut, mobilisasi dan askar kontrak
juga ditambah kepada tentera yang kembali dan Rusia berada dalam keadaan yang selesa di mana ia boleh terus menggantikan kerugiannya, sekaligus meletakkan Ukraine di bawah tekanan yang sangat besar sepanjang proses itu. Musim bunga 2024 menandakan permulaan keadaan buruk bagi Rusia apabila nisbah kematian berbanding kecederaan semakin teruk. Ia meningkat ke 2, 3 dan seterusnya 3-3. Akhirnya, menjelang penghujung tahun 2025, akan berlaku perubahan sepenuhnya dalam apa yang dijangka oleh mana-mana angkatan tentera moden. Rusia lebih ramai tentera mati berbanding cedera. Secara khusus, jumlah kematian di Rusia mencecah 56% daripada jumlah keseluruhan korban negara itu menjelang penghujung tahun 2025, memberikan nisbah 12 terbunuh bagi setiap 10 yang cedera. Kita juga boleh tulis sebagai 6 mati untuk setiap 5 cedera. Namun, tetap berita buruk untuk Rusia. Komen Zelensky tentang besar kerugian Rusia kini dipandang lebih serius dari sudut Rusia. Ketika Putin duduk bersama penyokong setia Kremlin yang masih ada, dia pasti tertanya-tanya, kenapa ini berlaku kepada Rusia? Selain ketidakcekapan tentera Rusia dan strategi penghausan yang membawa korban, ada dua sebab utama nisbah mati kepada cedera mereka tinggi. Dan yang pertama, mungkin anda sudah jangka, drone Ukraine. Apa yang kita lihat sepanjang perang Ukraine dan terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini ialah drone telah menggantikan artileri sebagai senjata paling berkesan Ukraine. Dari segi jumlah semata-mata, drone Ukraine mewakili ancaman yang sentiasa wujud kepada pasukan Rusia. Pada 2025, Ukraine mahu bina sekurang-kurangnya 2.5 juta drone dan mungkin capai 4.5 juta menjelang akhir tahun. Drone-drone itu, seperti yang kami nyatakan sebelum ini oleh Zelensky, membunuh tentera Rusia dalam jumlah yang sangat tinggi kerana ia jauh lebih tepat dan mematikan berbanding artileri. Jangan salah faham. Jika peluru artileri Ukraine mengenai tentera Rusia, tentera itu akan hancur berkecai. Namun seperti yang Ukraine nyatakan hari ini, itu bukanlah perkara yang sering berlaku dengan artileri. Selalunya, peluru mengenai tanah berhampiran sasaran, letupan memancarkan serpihan berbahaya ke semua arah yang boleh membunuh. Serpihan logam peluru juga boleh menyebabkan kecederaan, bukan kematian. Drone, khususnya drone first person view yang digunakan Ukraine, sangat berbeza dan menyebabkan banyak kematian tentera Rusia. Drone first person view tukar kuasa untuk ketepatan. Bahan letupan lebih kecil tapi lebih murah dibina berbanding artileri dan boleh terus ke sasaran. Menyerang dengan ketepatan tinggi, meningkatkan kemungkinan sasaran terbunuh. Gabungan ketepatan dan banyaknya drone Ukraine mencipta ancaman berterusan yang lebih berkesan membunuh berbanding artileri lama. Kecekapan ini menyebabkan 80% sasaran Ukraine pada 2025 dimusnahkan oleh drone. Drone malah telah mula membantu Ukraine menjalankan tugas-tugas yang sebelum ini dipercayakan kepada artileri. Sebagai contoh, artileri sentiasa berguna untuk mengekang pergerakan tentera dan kenderaan. Artileri menyasarkan titik sempit utama untuk memerangkap penceroboh adalah taktik lama sejak artileri wujud. Walaupun Ukraine masih guna artileri, drone-nya juga mula ambil peranan itu. Kini, unit Rusia yang terperangkap di lokasi yang menjadi sasaran artileri juga perlu berhadapan dengan serangan bertubi-tubi daripada drone first person view. Artileri menimbulkan panik dan korban. Drone mengambil pendekatan yang lebih tepat dan malah boleh digunakan untuk menembak tentera Rusia yang cedera, yang mungkin sebaliknya dapat bertahan daripada kecederaan serpihan mereka. Sebab kedua ramai tentera Rusia terbunuh ialah nisbah mati berbanding cedera sangat tidak seimbang. Sebelum kita bincang lanjut, jika anda minat strategi ketenteraan, langgan The Military Show. Kami menjelaskan situasi semasa dalam video harian, di mana medan perang Ukraine yang penuh drone menyebabkan lebih ramai tentera maut akibat serangan tepat. Pemindahan tentera cedera sukar menyebabkan mereka yang mungkin selamat selepas serangan artileri lebih berkemungkinan ditinggalkan berbanding diselamatkan rakan seperjuangan. Ukraine gabung drone serangan dan peninjau dengan drone peninjau cekap menjejak serta merakam pergerakan tentera Rusia di kawasan terbuka. Apabila Ukraine tahu pergerakan tentera Rusia, mereka boleh menyerang. Selepas serangan tamat, drone peninjau terus memantau, membolehkan Ukraine bertindak balas. Jika Rusia hantar pasukan pemindahan untuk selamatkan yang cedera, kesannya sangat besar pada tenaga manusia Rusia. Teruskan bersama kami untuk ketahui betapa teruknya situasi ini. Bagi penyebaran drone oleh Ukraine,
Ia menjejaskan sesuatu yang dikenali sebagai jam emas. Jam emas dalam ketenteraan ialah tempoh selepas askar cedera, di mana mereka mesti segera dipindahkan ke fasiliti perubatan untuk meningkatkan peluang hidup. Drone Ukraine telah menjejaskan konsep jam emas bagi pasukan Rusia, menyebabkan pasukan pemindahan sukar memindahkan mangsa dengan cepat. Mereka terpaksa menunggu sehingga ada peluang dalam tembok drone Ukraine. Dengan andaian, peluang itu muncul sebelum mereka sempat merawat yang cedera. Ringkasnya, Rusia mengambil masa lama memindahkan askar cedera, sedangkan setiap minit penting dalam situasi ini. Rusia tidak begitu cekap dalam pemindahan sebelum perubahan pada 2025. Pada Julai 2024, Medusa melaporkan doktor tentera Rusia berkata, askar yang boleh diselamatkan akhirnya mati di parit dan lumpur Ukraine. Anda tidak akan tahu perkara itu jika anda mendengar kepada Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka mendakwa kadar kematian untuk askar yang mati akibat kecederaan yang sepatutnya boleh diselamatkan hanyalah 0.43% pada tahun 2023. Ini berkaitan dengan askar-askar yang telah menerima beberapa bentuk bantuan perubatan tetapi tetap meninggal dunia. Namun doktor kementerian guna metrik berbeza dipanggil askar berpotensi diselamatkan. Sekurang-kurangnya 5.2% askar Rusia yang maut pada 2023 akibat kecederaan boleh dirawat, meninggal tanpa menerima bantuan perubatan. Itulah masalahnya. Walaupun benar, hanya 0.3% askar yang menerima rawatan meninggal dunia, hakikat bahawa 5.2% kematian di Rusia berlaku kerana askar tidak menerima rawatan menunjukkan adanya masalah dalam proses pemindahan. Itu tiada kaitan dengan drone serangan dan peninjauan Ukraine. Sesetengah anggota tentera Ukraine telah melihat sendiri ketidakmampuan Rusia untuk memindahkan askar mereka. Pada Ogos 2024, Espresso Global menemu bual Sarjan Staf Brigade Operasi ke-13 Pengawal Kebangsaan Ukraine, Kirilo Dachko. Beliau berkata, musuh tidak membawa pergi anggota mereka yang terkorban yang terbaring di tengah-tengah padang terbuka. Saya akan ceritakan lebih lanjut. Orang Rusia pun tidak memindahkan askar mereka yang cedera dengan sepatutnya. Yang cedera sama ada mati sendiri atau pasukan pertahanan Ukraine yang membantu mereka. Dan Dachko bukanlah satu-satunya orang yang menegur konsep pelik ini. Dalam artikel Februari 2025 di Washington Post, Jim Garrity menulis tentang melawat warga Rusia cedera yang dirawat di hospital Ukraine. Menariknya, tiada seorang pun yang ditemu bual Garrity ialah askar. Mereka hanyalah rakyat Rusia biasa yang tinggal di Kusko. Pada masa pendudukan Ukraine, Rusia bertindak balas terhadap pendudukan itu dengan mengebom penempatan yang diduduki Ukraine dan orang-orang yang tinggal di penempatan tersebut akhirnya menjadi mangsa serangan dari pihak mereka sendiri. Seorang pesakit bernama Ludmila memberitahu Garrity bahawa dia sedang duduk di rumah apabila terdengar pesawat terbang di atas. Satu letupan besar menyebabkan bumbung rumah runtuh dan dia terperangkap di bawah runtuhan. Nasib baik, anak lelakinya tidak terperangkap dan dia mempunyai kebijaksanaan untuk mencari bantuan daripada askar Ukraine. Ludmila berjaya dikeluarkan dari runtuhan dan dibawa ke hospital Ukraine di seberang sempadan. Beliau berkata, tanpa askar Ukraine, nasib mereka tidak pasti. Luar biasa apabila rakyat Rusia lebih mudah diselamatkan oleh musuh dan rakan seperjuangan sendiri. Tetapi kembali kepada isu pemindahan Rusia pada tahun 2025 yang kini lebih banyak dihalang oleh drone Ukraine berbanding sebelum ini, nampaknya meninggalkan askar untuk mati adalah satu ciri bukan kelemahan dalam strategi yang digunakan oleh Rusia sepanjang tahun itu. Sepanjangnya kebanyakan tahun 2025, Rusia menggunakan taktik penyusupan untuk menyelundup masuk unit-unit kecil askar ke penempatan Ukraine. Taktik ini melibatkan askar menyeberang ke Ukraine di garisan pertempuran, bersembunyi dan menunggu bantuan untuk menawan kawasan tersebut. Biasanya, bantuan tidak pernah sampai, dan jika sampai pun, mereka mungkin tiada kereta kebal atau kenderaan berperisai. Rusia telah kehabisan stok Soviet dan terpaksa guna taktik penyusupan. Sekarang, apa yang anda fikir akan berlaku kepada seorang penyusup? Jika mereka cedera di belakang garisan Ukraine, tiada pasukan penyelamat Rusia yang akan datang untuk mereka. Jadi mereka hanya boleh berharap Ukraine menunjukkan belas kasihan dengan menangkap mereka, bukannya menumpaskan mereka dengan drone. Jadi kita telah belajar bahawa Rusia kehilangan askar pada kadar yang lebih pantas berbanding sebelum ini dan nisbah mati kepada cedera mereka telah berubah sehingga lebih ramai mangsa mereka adalah askar yang mati berbanding yang cedera. Soalan yang jelas dan yang telah kami sebutkan tadi ialah, apa maksud semua ini untuk masa depan tenaga manusia Rusia?
Rusia tidak boleh tambah saiz tentera di Ukraine dari segi bilangan atau keupayaan. Setiap askar Rusia yang hilang akibat drone Ukraine sekurang-kurangnya mempunyai sedikit pengalaman tempur. Benar, pengalaman itu mungkin hanya serangan berani mati terhadap pertahanan Ukraine. Tetapi ada juga yang mungkin tahu tentang pertahanan Ukraine atau rancangan masa depan Rusia. Semua itu hilang apabila sebuah drone menewaskan seorang askar. Dan mereka yang Rusia bawa masuk sebagai pengganti selalunya adalah rekrut baru yang tidak pernah berada di medan perang sebelum ini. Pengalaman tempur hilang dengan cepat apabila askar yang sepatutnya memindahkan pengetahuan kepada pendatang baru Rusia terbunuh dalam serangan. Rekrut baru tanpa guru lebih mudah mati. Rusia menghadapi kitaran ganas, di mana setiap bantuan ke Ukraine dimusnahkan lebih cepat daripada sebelumnya. Dari segi angka, keadaan juga tidak begitu baik untuk Rusia, walaupun mereka masih mampu mengekalkan kelebihan tenaga manusia di Ukraine sehingga kini. Kini kita mula melihat kerugian Rusia melebihi jumlah rekrut mereka. Kiev Independent melaporkan pada Disember, sasaran pengambilan tentera Rusia 2026 ialah 409,000 askar. Jumlah ini lebih 34,000 rekrut sebulan. 1,000 kurang dari 35,000 tentera Rusia yang dibunuh Ukraine pada Disember. Ingat, ini adalah jumlah yang terbunuh, bukan jumlah korban keseluruhan. Jadi kemungkinan besar, sasaran pengambilan tentera Rusia bermaksud mereka menyasarkan sehingga 10,000 askar, kurang daripada jumlah yang mereka hilang akibat kematian dan kecederaan setiap bulan. Ukraine menetapkan sasaran 50,000 kematian tentera Rusia sebulan pada 2026. Jika tercapai, pengambilan tentera Rusia masih jauh dari tahap sepatutnya. Kerugian tenteranya menyebabkan matematik ketenteraan Putin tidak lagi masuk akal. Menurut Majlis Eropah bagi Hubungan Luar Negeri atau European Council on Foreign Relations, semua ini membawa kepada kehancuran mitos ketahanan Rusia yang telah berlarutan sepanjang kebanyakan tempoh perang Ukraine. Seperti yang dinyatakan oleh majlis tersebut, harga yang sangat tinggi yang telah dibayar oleh Putin dengan darah askar-askarnya masih belum membuahkan hasil yang benar-benar mengagumkan. Walaupun semua ini, Kiev masih menguasai 80% wilayah diiktiraf sejak 2014-15. Selepas Rusia merampas 7% Ukraine, Moskow hanya menawan tambahan 13% atau 116,206 km persegi, menurut European Council on Foreign Relations. Loceng mula berdentang untuk barisan hadapan Rusia. Rusia belum tumbang, tetapi data menunjukkan pasukannya hampir hancur kerana lebih ramai askar terkorban, hanya untuk digantikan oleh rekrut yang langsung tidak tahu apa yang menanti mereka di medan pembunuhan yang kini menjadi barisan pertempuran di Ukraine. Apa yang sedang disaksikan oleh Putin sekarang adalah hasil daripada strategi kehausan yang sedang runtuh di depan matanya. Kehilangan tanpa henti dan tekanan berterusan tidak akan bertahan selama-lamanya. Dan Ukraine memastikan perkara itu berlaku. Pertaruhan akhir Putin ialah Barat akan selamatkannya. Tapi ini tidak akan berlaku seperti dijelaskan dalam video kami. Dan jika anda menikmati video ini, ingat untuk melanggan The Military Show untuk lebih banyak analisis tentang kerosakan yang dilakukan oleh Ukraine terhadap imej yang diisytiharkan sendiri oleh Rusia sebagai salah satu negara paling berkuasa di dunia. Dan terima kasih seperti biasa kerana menonton.